Cik B rasa puas hati gila bawa mang apa Cik B mari di Bandar Aceh. Antara kisah hok paling menyayat hati Cik B mari sini adalah Masjid Jami' Baitur Rahim. Awak nampak tak menara hok kubah orang tu? Kat tinggi tu lah air tsunami menenggelami kat sini. Tinggi ya saya awak air tsunami. Tengah-tengah Cik B dah ambil gambar tu, Pak Adi mari. Pak Adi ni adalah mangsa bencana tsunami yang terselamat. Masa Pak Adi duk cerita tu kita orang Masya Allah sedih sungguh saya awak. Sebabnya kan daripada 9,000 orang ada tinggal 900 orang je hok selamat. Lepas tu hok selamat tu pula mengalami trauma. Ada hok tak boleh nak duduk dah sini. Ada hok siapa gila saya awak. Pak Adi menceritakan kisah dia masa mula-mula kena tsunami tu. Allah tak boleh bayar saya awak. Pak Adi siapakah hari ni terbayang-bayang adik dia panggil. Jangan tinggal dia, jangan tinggal dia. Adik dia ni salah seorang lah korban bencana tsunami. Cerita Pak Adi ni Cik B akan masuk dalam YT deh. Hok penuh lah awak boleh tengok di situ. Kalau saya awak nak tahu hok selamat daripada bencana tsunami tu, bangunan masjid ni dengan telaga ni, lepas tu awak nampak rumah Tok Sudah tu, rumah Tok Ime. Ni lah gambar hok masa mula-mula kena tsunami. Tinggal 2-3 kargo tu je saya awak hok selamat. Sebabnya Tok Ime ni memang orang alim sini. Ime tu seteruk saya awak, tapi anak tino dia ke ekong setiap waktu bawa ayah dia maya jemaah. Sampai ke kena tsunami pun semua benda hancur lebur, tapi masjid rumah Tok Ime telaga tu selamat. Subhanallah, nak ayat buwinya tu tinggal sikit kita mikir ambil iktibar.